Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kids, guru-guru Kinder Hive dan ibu bapa yang saya hormati. Bertemu kita kembali dalam Live and Learn bersama dengan Teacher Nat hari ini. Kita nak sambung sikit. Minggu ni special. Okay, kisah yang sama, tajuk yang sama tapi kita add on dengan show and tell. Okay, tajuk kita berkenaan tentang salah satu haiwan dalam Al-Quran. Hari ini kita nak bercerita tentang kisah ikan dalam Al-Quran ataupun ikan dalam bahasa English we call as a fish and in Arabic we call as a samakun. Okay, jadi teachers Kinder Hive, ceritakan kepada anak-anak, ibu bapa yang saya hormati sekalian, ceritakan kepada anak-anak di rumah tentang 3 terms ataupun 3 perkataan lain tetapi membawa maksud yang sama iaitu ikan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey, hari ini kita nak buat origami menggunakan kertas warna, membuat ikan dan juga sambil-sambil saya cerita tentang kisah ikan dalam Al-Quran. Ada pelbagai jenis kisah Allah sebut dalam Al-Quran, antaranya kisah berkaitan adanya ikan dalam penceritaan Nabi Musa ketika sedang berjalan menuju ke satu perjalanan yang jauh di pesisiran pantai bersama temannya membawa bekal yang dalamnya ada ikan. Ada lagi kisah yang sangat popular dan hari ini kita nak cerita panjang sikit berkenaan tentang kisah ini iaitu kisah Nabi Yunus di dalam perut ikan. Okey, dan juga beberapa kisah lain iaitu Bani Israel. Okey, ikan yang ditangkap oleh Bani Israel dan sebagainya. Jadi stay tune. Tak lama, 10 ke 15 minit sahaja bersama dengan Teacher Nat hari ini. Jom kita buat origami ikan daripada kertas warna. Okey, Teacher nak jemput satu very talented boy dalam agami iaitu Abang Danish untuk tunjukkan kepada kita how to make fish menggunakan kertas warna. Jadi ibu bapa dan guru sekalian, pastikan kertas warna kita mempunyai beberapa color. Tapi untuk hari ini special, ikan yang Abang Danish akan buat adalah, kalau dekat Teacher Nat ada warna hijau, ada warna putih, dan juga beberapa warna lain yang kami dah buat ramai-ramai tadi. Tapi hari ini Abang Danish nak tunjukkan how to make fish from paper color. Dipersilakan Danish. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil-sambil tu saya mahu bercerita berkenaan tentang ingatkan juga kepada anak-anak. Antara haiwan-haiwan yang ada lagi dalam Al-Quran yang mudah untuk mereka nampak adalah berkaitan tentang ikan yang boleh dimakan, mungkin lalat juga, dan juga beberapa haiwan lain, semut dan sebagainya. Sambil-sambil tu Abang Danish sedang ambil satu kertas warna berwarna putih. Abang Danish pilih kertas warna putih hari ini. Lipatkan 4 segi. Again Danish, sorry. Satu keping kertas warna berwarna putih berbentuk 4 segi tepat. 4 segi tepat. Lepas tu kita lipat dia menjadi triangle. 3 segi. Next step adalah kita buka semula. Opposite dia, dan kita lipat semula menjadi 3 segi. Selepas pada itu kita buka dan kita pusingkan ke belakang. Alright, apa akan jadi ialah kita lipat berbentuk 4 segi. Bukan tepat, 4 segi. Lepas pada tu kita buka semula dan kita akan nampak bentuk bentuk muncung ikan dekat situ dan kita lipat opposite juga. Selepas pada tu terbalikkan untuk kita dapatkan shape pertama ikan ini. Lipatkan dia dari belakang dengan 2 sisi sehingga terbentuknya 3 segi berbentuk insang ikan ataupun bahagian muka ikan dengan lipatan 2 bahagian. Selepas tu kita ambil bucu yang paling depan untuk dilipat ke bahagian dalam. Untuk dapatkan bentuk ikan yang seterusnya, ambil juga di bahagian kiri, dekatkan untuk kita dapatkan ekor ikan yang seterusnya. Bahagian belakang pun sama juga, buat step yang sama.
Cuma dia akan berbentuk, kita tinggalkan dia untuk tidak lipat untuk dapatkan bentuk ini. Inilah final look kepada ikan. Mungkin Abang Danish boleh lukiskan. Lukiskan mata dan juga bahagian mulut. Very simple. Okay, itu sahaja macam mana nak buat origami menggunakan kertas warna yang berbentuk ikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin juga sambil-sambil kita buat origami berbentuk ikan ni, kita mungkin boleh bercerita dalam kelas, bercerita waktu buat sama aktiviti ni dengan anak-anak tentang kisah Nabi Yunus di dalam ikan. Okey, di dalam perut ikan. Okey, dan mana waktu penolakan kaum Nabi Yunus tu berputus asa dan memutuskan untuk pergi. Okay, Nabi Yunus berjalan hingga bertemu dengan satu kapal yang akan berlayar menyeberangi laut. Jadi ikutlah Nabi Yunus dalam pelayaran tersebut bersama-sama penumpang lain. Namun di tengah-tengah perjalanan cuaca yang memburuk, makin lama makin teruk cuaca waktu ketika itu, kapal yang dinaiki hampir tenggelam. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Untuk mengelakkan hal ataupun kapal itu tenggelam, bilangan penumpang di dalam kapal syarat sangat dan perlu dikurangkan. Jadinya hanya satu sahaja cara waktu ketika itu yang possible untuk kapal itu tidak tenggelam adalah memutuskan untuk salah seorang penumpang perlu dilemparkan ke dalam laut. Jadi apa yang berlaku? Semua penumpang bersetuju untuk mengundi siapa yang penumpang antara salah satu mereka yang perlu dilemparkan ke dalam laut. Nama yang terpilih adalah Nabi Yunus. Okey, jadi waktu ketika itu pengundian telah berlaku beberapa kali, okey, untuk memastikan siapakah penumpang yang berada di atas kapal itu yang perlu dikeluarkan. Okey, dan juga namun setelah pengundian itu berlaku, nama Nabi Yunus tetap terpilih walaupun pengundian berlaku beberapa kali. Dengan pasrahnya, Nabi Yunus pun terjun ke dalam laut. Pada saat itu, Allah mengutuskan ikan yang bernama Nun, yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus. Ikan tersebut dikenali, namanya saya sebut sekali, nama ikan tersebut adalah ikan Nun. Okey. Waktu ketika itu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan Nun, dan yang saya ingin kongsikan adalah berkenaan tentang satu doa yang diamalkan oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan Nabi Nun, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa maksudnya? Tiada Tuhan selain engkau, maha suci Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi teachers dan ibu bapa, jom sama-sama kita latih anak-anak kita untuk amalkan doa ini dalam apa keadaan sekalipun, susah nak mengaji, susah nak belajar, susah nak faham matematik ke dan sebagainya, tak apa. Sebarang ujian-ujian yang dihadapi oleh ibu bapa, guru dan mahupun anak-anak di Kinder Hive juga boleh amalkan doa ini, dan dia berkait rapat dengan salah satu haiwan yang kita ajar dalam Live and Learn hari ini, iaitu ikan. Kisahnya di dalam Al-Quran mengambil ibrah daripada kisah Nabi Yunus ini untuk kita sama-sama amalkan. InsyaAllah berjumpa lagi. Dengan itu berjumpa lagi kita ke siaran seterusnya Live and Learn bersama dengan saya, menyelongkar kisah-kisah ajaib di dalam Al-Quran untuk kita ajarkan kepada anak-anak di Kinder Hive Islamic Education Hive. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.